Orang Arab melanggar perjanjian bersejarah dan menyerang Iran atas inisiatif sendiri, menurut laporan awal yang tersebar malam ini. Sementara, letupan-letupan berlaku di beberapa lokasi di wilayah Iran dan menyebabkan rejim berada dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya. Maklumat tersebut masih belum disertakan dengan senarai rasmi negara-negara yang terlibat, tetapi impak politiknya sudah pun berat. Iran yang selama bertahun-tahun menggunakan milisia, ancaman ditelup, ugutan nuklir dan serangan tidak langsung sebagai alat tekanan, kini menyaksikan serangan sampai ke kawasan sensitif di wilayahnya sendiri. Bushehr, Shabahah, Bandar Abbas, Konarak, Kerman, dan kawasan lain juga muncul dalam laporan letupan, pertahanan udara, dan kerusakan pada struktur-struktur strategik. Sementara Israel memerhati, memberi tekanan, dan menjelaskan bahawa mereka boleh menyerang semula dengan kekuatan yang lebih besar jika rejim itu terus berkeras dengan hala tuju nuklear dan ketenteraan. Sebenarnya di Israel, mereka menjangkakan itulah yang akan kita lihat dalam beberapa hari akan datang. Pertukaran serangan antara Iran dan orang Israel. Dan itulah intinya, antara Iran dan Amerika Syarikat. E esse é o ponto. Entre o Irã e os Estados Unidos. Pada masa ini, Israel nampaknya tidak terlibat. Difahamkan bahawa buat masa ini adalah isu Amerika, bukan Israel. Walaupun pihak berkuasa tertinggi di Israel mahukan lampu hijau daripada Donald Trump untuk menyambung semula serangan ke atas Iran. Pada waktu malam, timbul satu persoalan yang meresahkan Teheran. Jika bukan orang Amerika yang memutuskan untuk bertindak, mengapa negara-negara Teluk boleh meninggalkan sikap berhati-hati selama ini dan menyerang Iran sekarang? Bagaimana rejim akan menjelaskan kepada rakyatnya sendiri bahawa musuh-musuhnya nampaknya sudah tidak begitu takut lagi? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Letupan-letupan di Iran mula dilaporkan di beberapa tempat pada masa yang sama. Bushehr menarik perhatian kerana ia menempatkan satu-satunya loji nuklear yang beroperasi di Iran. Shabahah mempunyai kepentingan strategik yang lebih besar kerana ia adalah satu-satunya pelabuhan air dalam Iran di Lautan Hindi di luar Selat Hormuz. Bandar Abbas adalah satu lagi lokasi penting kerana ia berkait rapat dengan kawalan tentera laut Iran dan tekanan yang cuba dikenakan oleh rejim ke atas pelayaran antarabangsa. Maklumat yang tersebar menunjukkan bahawa serangan telah mengenai Bushehr, Jajar, Shogadak, Konarak, Bandar Abbas dan Kerman. Terdapat juga laporan mengenai letupan di Afas dan Shabahar. Di sebahagian daripada lokasi tersebut, pertahanan udara dilaporkan telah diaktifkan yang menunjukkan bahawa rejim cuba bertindak balas atau memintas sebarang ancaman. Namun begitu, pihak yang bertanggungjawab masih menjadi perkara paling sensitif. Amerika Syarikat muncul dalam pelbagai versi laporan berita. Pada beberapa ketika, mereka dikatakan bertanggungjawab terhadap serangan terdahulu ke atas sasaran Iran. Namun, kontra alvos iranianos. Dalam laporan lain, pegawai kanan Amerika menafikan bahawa Angkatan Tentera Amerika sedang melancarkan gelombang serangan baru malam ini. Di situlah krisis menjadi semakin meruncing dan berbahaya. Jika serangan malam ini bukan dari Amerika Syarikat, kemungkinan penglibatan negara-negara Teluk akan mengubah keseimbangan perang. Untuk sekian lama, kerajaan-kerajaan Arab di rantau ini mengelak daripada terlibat secara langsung dalam konfrontasi terbuka dengan Iran. Walaupun menghadapi ancaman serangan daripada kumpulan yang bersekutu dengan Teheran serta ugutan berkaitan tenaga dan pelayaran. Sekarang, jika negara-negara ini benar-benar memutuskan untuk bertindak sendiri, rejim Iran telah kehilangan lebih daripada sekadar kedudukan ketenteraan. Rejim Iran telah kehilangan perlindungan psikologi yang digunakan untuk menakut-nakutkan jiran-jiran mereka. Sebab di sebalik kemungkinan perubahan ini adalah kerana serangan yang berterusan, kemerosotan keselamatan maritim dan ancaman nuklear dari Iran. Iran telah menghabiskan berminggu-minggu cuba menguji had, menyerang kapal-kapal, menyasarkan pangkalan yang berkaitan dengan Amerika Syarikat di negara-negara Teluk dan cuba menjadikan Selat Hormuz sebagai alat tekanan global. Namun, percaturan itu mungkin memakan diri. Dengan cuba menakut-nakutkan semua orang, Teheran mungkin telah mendorong negara-negara Arab kepada satu kesimpulan yang mudah. Menunggu rejim bertindak dahulu telah menjadi risiko yang terlalu besar. Ketegangan juga berkaitan dengan memorandum persefahaman yang sepatutnya telah mengurangkan pertempuran kira-kira 3 minggu lalu.
Perjanjian itu lahir dalam keadaan rapuh dan tidak pernah benar-benar kelihatan mengawal tindakan di lapangan. Iran terus menggunakan ancaman serantau sebagai senjata. Amerika Syarikat kembali menyerang sasaran Iran selepas tuduhan pencerobohan terhadap kapal dagang. Israel, walaupun mengatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam pertukaran serangan baru ini, memantau semuanya dari dekat dan mengekalkan pasukan mereka dalam keadaan bersiap sedia. Hasilnya ialah gencatan senjata yang hanya wujud di atas kertas, tetapi tidak bertahan pada ujian serius yang pertama. Israel muncul sebagai pihak yang paling memahami logik rejim Iran. Menteri Pertahanan Israel telah menyatakan bahawa tentera sudah bersedia untuk menyerang Iran buat kali ketiga dengan kekuatan yang lebih besar jika perlu. Mesejnya jelas. Teheran tidak akan mendapat masa tanpa had untuk membina semula ancaman nuklear dan ketenteraannya. Pegawai kanan Israel juga dikatakan sedang mendesak Donald Trump untuk mendapatkan lampu hijau bagi satu lagi serangan langsung yang baharu. Buat masa ini, Israel menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam serangan semasa, tetapi tiada siapa di Teheran yang boleh mengabaikan mesej tersebut. Belgium juga telah menyertai perdebatan dengan kenyataan penting mengenai program nuklear Iran. Perdana Menteri Belgium berkata beliau menganggap adalah wajar untuk cuba menghalang Iran daripada membangunkan senjata nuklear walaupun beliau mempersoalkan pelaksanaan operasi-operasi tersebut. Serangan terbaru oleh Zewa Dawira terhadap Iran dan mengapa anda tidak bimbang bahawa perkara ini akan menenggelamkan sidang kemuncak ini? Baiklah, saya rasa memang wajar untuk cuba menghalang Iran daripada membangunkan senjata nuklear. Sudah tentu, jika operasi itu dirancang dan dilaksanakan dengan baik, itu adalah perkara yang berbeza sama sekali. Nampaknya ia tidak berjalan dengan begitu baik, bukan? Pendapat ini menunjukkan bahawa kebimbangan terhadap Teheran bukan sahaja terhad kepada Israel atau Amerika Syarikat. Malah, pemimpin-pemimpin Eropah yang biasanya lebih berhati-hati dalam ucapan mereka mengakui bahawa cita-cita nuklear Iran telah menjadi satu ancaman sebenar. Avaz juga menjadi perhatian dengan laporan pembunuhan yang disasarkan. Ali Reza Kodadadi yang berkaitan dengan kontrak wilayah Wali Yasser dari pengawal revolusi Islam dikatakan telah menjadi sasaran cubaan pembunuhan. Di wilayah Khuzistan, tekanan terhadap struktur rejim tidak terhad kepada pelabuhan dan pangkalan sahaja. Ia juga muncul dalam kalangan individu yang dikaitkan dengan aparat dalaman pengawal revolusi, iaitu pasukan yang menyokong penindasan, perisikan, milisia dan tindakan luar negara. Sementara itu, Gaza kembali menjadi tajuk berita dengan satu lagi tindakan oleh pasukan pertahanan Israel terhadap individu yang dikaitkan dengan pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober, Haid Abu Salam yang dikenal pasti terlibat dalam penculikan terhadap rakyat Israel semasa serangan Presiden Gaza yang terbunuh dalam serangan tepat di selatan semenanjung Gaza. Pasukan pertahanan Israel menyatakan bahawa dia merancang serangan baru terhadap tentera Israel. Fakta ini masuk dalam logik serantau yang sama. Israel sedang memutuskan rangkaian ancaman di mana sahaja ia muncul, sama ada di Hamas, Hezbollah atau paksi Iran. Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara juga telah ditekan mengenai ketegangan antara Turki dan Israel. Turki dan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara telah ditekan mengenai ketegangan antara Turki dan Israel. Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara telah ditekan mengenai ketegangan antara Turki dan Israel. Apabila ditanya mengenai Netanyahu, beliau menjawab dengan mengingatkan tentang 7 Oktober. Bercakap tentang Turki dan Israel, mereka kini sedang tegang. Jika berlaku konflik antara Turki, Israel dan Syria, adakah ini akan mengaktifkan artikel 5? Baiklah, biar saya katakan begini. Ya, Presiden Erdogan adalah seorang presiden yang sangat bijaksana. Dan saya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Trump tentang Erdogan, bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Beliau telah memegang jawatan dan peranan ini selama bertahun-tahun. Jadi, beliau tidak akan terjebak dengan provokasi. Beliau sentiasa akan mengelak daripada memasuki situasi yang di luar kawalan. Kerana beliau Turki memainkan peranan penting dengan menjadi tuan rumah sidang kemuncak ini. Sebagai sekutu penting NATO, negara ini menjadi rujukan dalam pengantaraan perjanjian hasil daripada kedudukan Presiden Erdogan dan Menteri Luar Negerinya. Dan jika Encik Netanyahu menjadikan konflik itu tidak dapat dielakkan? Ya, biar saya tidak membuat spekulasi tentang perkara itu.
Kerana pada akhirnya, jangan kita lupakan apa yang berlaku pada 7 hari bulan itu. Ayat itu berat kerana ia meletakkan semula perkara utama di atas meja. Israel bukan sedang bertindak balas terhadap satu pertikaian biasa. Israel bertindak balas terhadap satu rangkaian yang menggunakan pembunuhan beramai-ramai, penculikan, roket dan keganasan sebagai kaedah politik. Iran pula cuba menjual naratif penentangan untuk kegunaan dalaman. Di Majlis Pengebumian Pemimpin Agung, penyokong rejim kembali melaungkan kata-kata perang terhadap Israel dan Amerika Syarikat. Terima kasih. Saudara yang telah meninggal itu berkata, bunuhlah kami, rakyat kami akan menjadi lebih sedar. Kamu mula 2 malam lepas, ingatkan kami akan takut dengan serangan kamu itu? Tidak. Sebenarnya kami sudah bersedia, lebih bersedia daripada sebelum ini. Kami mengisytiharkan perkara ini kepada anda dan juga kepada anjing-anjing yang anda lepaskan di kawasan anda. Kami teruskan dengan lebih ketegasan daripada sebelum ini. Kami mengisytiharkan perkara ini kepada anjing-anjing juga. Sehingga bayang-bayang jahat dan delap kamu dihapuskan dari planet ini. Kami tidak akan berhenti daripada penentangan dan jihad. Tetapi di sebalik sandiwara itu, rejim berdepan dengan realiti yang pahit. Pelabuhan mereka terdedah, pangkalan mereka berada di bawah tekanan, pertahanan udara mereka diuji sekali lagi. Sekutu mereka tidak lagi mengawal rentak krisis ini. Dan jiran-jiran Arab mereka yang dahulunya lebih berhati-hati, mula bertindak seolah-olah mereka sedar bahawa ketakutan terhadap Teheran tidak lagi boleh menjadi peraturan di rantau ini. Kematian aktivis anti-AIS dan pro-Palestin di Amerika Syarikat yang ditemui tidak bernyawa di Ireland turut menjadi perbincangan dalam debat awam antarabangsa melalui sudut lain, immigration, militansi ideologi dan risiko sebenar. Kes ini masih dalam siasatan, tetapi suspek yang disebut oleh polis Ireland dipercayai seorang imigran yang mempunyai hubungan dengannya. Ini membantu kita menunjukkan bagaimana dasar luar negara, militansi dan immigration bercampur dalam naratif yang sering mengabaikan bahaya sebenar sehingga sudah terlambat. Tekanan besar malam ini terletak pada keheningan rasmi tentang siapa yang dikatakan telah menarik picu terhadap Iran. Jika negara-negara Arab Teluk terlibat atas kehendak sendiri, senarionya berubah sama sekali. Dalam kes itu, Iran tidak hanya berhadapan dengan Israel dan Amerika Syarikat. Iran akan menerima reaksi daripada jiran-jiran yang telah terlalu lama mendengar ancaman, melihat rejim itu mempersenjatai kumpulan radikal dan cuba melindungi laluan tenaga yang penting sementara Tehran bermain dengan kekacauan. Teheran mahu menjadi pusat ancaman. Kini ia mula menyedari kos menjadi sasaran dari pelbagai pihak pada masa yang sama. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara kewangan melalui maklumat PIX yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.